Tips cipta lagu. Ini tips, mungkin ni kontroversi sikit bagi korang semua. Jadi kalau korang ingin menjadi komposer yang baik, nak cari makan, nak buat berbagai jenis genre lagu, lirik, lagu lah kan, melodi untuk nyanyian artis lain, kita nak nyanyi semua. Jadi belum tentu kita suara sedap kan, nak menyampaikan logik kita ni sebagai nak jadi komposer saja, melodi saja. Dan penulis lirik tu zaman kalau ada itu kemudian itu melodi ini melodi itu lirik kata-kata. So nombor satu, elakkan jadi groupie. Maksudnya elakkan jadi pecinta satu genre semata-mata ataupun satu orang semata-mata. Belajarlah, pelajaran itu luas kan. Banyak jenis lagu, banyak jenis genre, apa baik dan buruknya, bagaimana kesannya, macam mana proses penghasilan lagu-lagu tersebut. Kena pastikan perkara itu sesuai tak dengan kita. Jadi jangan ambil perkara yang tak sesuai, ambil perkara yang sesuai dengan kita. Laju ke, perlahan ke, best ke, hits ke, itu bukan kerja kita dah. Kita kena hasilkan mengikut susunan dahulu. Kenali susunan melodi dahulu. Flow bermaksud kita dari sudut teknikalitinya, flow itu dalam genre apa. Okey, flow. Contohnya kalau air itu mengalir laju, ombak ke, ataupun air itu perlahan-perlahan ke, atau arus ke, itu maksudnya tugas flow tu sendiri kita kena faham. Serta lagu kadang-kadang tu dia berubah di tempat-tempat tertentu, ditukar rhythm dia. Okey, termasuk orang kata rhythm bukan bertukar dari sudut melodi saja, patah-patah melodi saja, tapi juga berubahnya rentak drum beat tersebut, berubah genre, ataupun ada yang dah bercampur atau mix, tapi masih lagi mesti ada satu main instrument, main rhythm dalam melodi tu, supaya dia memegang tu nampak okey je, dia mengalas, dia mengiringi kan. Ada banyak perkara yang kita kena kajilah. Okey, gali-gali sikit dalam diri kita. Groupie ni banyak jenis. Kalau kita ni orang fahami, kalau groupie tu bermaksud kita minat satu jenis lagu je, kita minat satu jenis genre saja, question saja, yang benar-benar tak nak fikir kan. Tapi bagi saya, kalau sebagai komposer, nak jadi komposer versatile, kena belajarlah juga, supaya kita faham. Okey, ada rhythm tertentu yang mana yang kita boleh pakai pergi atau tidak. Tapi kalau tak ada pun tak apa, tak menjadi satu kewajipan pun. Groupie ni orang kata satu perkara yang kita tetapkan. Kita tak boleh tetapkan masih dalam pelajaran. Kita tak boleh tetapkan. Kita kena buka luas-luas, belajar, kosongkan diri, buat satu jadual. Kalau bagi saya, kalau orang yang belajar dalam bidang kesenian ni, belajar dalam bidang kesenian ni, kita mesti cepat, kita kena praktik terus. Dapat je gerak tu, aku dah rasa nak mood, gerak tu kira macam mood lah. Dapat je aku nak mood buat lagu balada lah, aku buat terus. Sedap tak sedap jangan fikir, buat je. Tak kira lah, jangan kamu tetapkan. Kalau kamu free satu hari tu, tak perlu tetapkan. Kalau 2-3 jam habiskanlah satu lagu. Katakan satu lagu, satu take, 2-3 take, rakam melodi tu. Kamu rasa, di sini aku nak tukar dekat bridge, di sini aku nak ada penambahan dan kekurangan sikit. Buat betul-betul satu lagu tu supaya jadi sedap. Okey, bunyi hits, bunyinya cukup lengkap dengan verse berapa barnya, chorus berapa barnya. Kamu kena satu perkara, kamu kena nyanyi dulu. Bar berapa banyak bar, 4, 8 bar, 16 bar ke, tak menjadi kekangan bagi kita menghasilkan melodi dalam sebuah lagu. Kerana kita bukan buat lagu blues, kita bukan buat ni, kita buat lagu pop ni lebih terbuka. Okey, kalau terlebih bar pun tak apa, orang masih boleh terima lagi. Yang penting ada disiplin kat situ. Dia begitu, memang begitu. Mungkin ada, kalau kekurangan sesuatu bunyi lebih sedap tu, mungkin 4 bar lagi tu mungkin ada alunan muzik. Itu kebuahan muzik punya cerita. That's why melodi susunan lagu lain. Kena fahami, kita tak boleh sebagai seorang komposer, kita tak boleh ikut pengubah muzik. Kita kena fokus pada melodi
nanti melodi ni logiknya boleh tak penyanyi tu nyanyi. Maknanya achievable tak dengan vokal suara manusia yang sebenar. Jadi yang sebetulnya orang yang buat lagu, orang yang ingin menghasilkan melodi, menyusun melodi dalam untuk buat satu lagu, secara logiknya dia mesti hum lah. Dia kena hum. Bila kita hum suara kita dengan logiknya, kita nak bagi lagu tu pada orang lain nyanyi. Okay? So dari situ kita faham lenggok dia dengan apa dia. Oh, di sini walaupun melodi dia gini, dia ada 3 not, tetapi yang 2 not ni bukan kena letak lirik, ini hanyalah lenggok melodi ini. Nampak? Tapi kadang-kadang melodi yang kurang pun kadang-kadang penyanyi tu pula akan mewarnai melodi tersebut jadi ada lenggok tu, jadi melodi tu diubah, ataupun orang panggil apa orang panggil tu orang panggil dia improvise lah, dalam bahasa Inggeris dia improvise secara spontan. Itu maksudnya. Okay guys, so jangan jadi groupie, open up dulu baru belajar. Okay, jadi kalau untuk menjadi komposer yang boleh cari makan, sepatutnya kita ni mesti versatile, boleh menyerap berbagai jenis lagu dan mengenal pasti beberapa lagu yang telah menjadi hits. Okay, dalam apa jua genre pun. Bagi saya, atas pilihan masing-masing, kalau korang lebih pada pop saja, tak nak pergi pada rock, nak pada ballad dan pada pop yang ada dance music sedikit gitu cukup. Tak perlu pun pergi jauh, nak pergi dekat tradisional Melayu ke, nak pergi kepada heavy metal ke, kan, tak perlu pun. Kau boleh fokus untuk itu dulu. Ada komposer di Malaysia pun yang telah menjadi jutawan lah. Walaupun tidak ada ilmu yang tinggi, Allah anugerahkan kepada dia pun dengan setelah beberapa tahun mencari, walaupun tak ada banyak ilmu pun, dan dia mendapat secara orang kata subconsciously, susunan bagaimana, walaupun mungkin pada permulaan dia dapati melodic line dia bagus-bagus, sedap-sedap, tetapi terlebih ada terkurang. Jadi kadang-kadang producer yang mendengar tu dapat menilai potensi melodi lagu tersebut, dia ambil dan dia harapkan penggubah muzik pula akan menyusun balik supaya mengikut. Kalau tidak pun dia sendiri akan cantumkan. Perkara-perkara begini yang terjadi pada dunia sebenar dalam industri muzik. Tak kira lah seluruh dunia guys, tapi cara yang didapati, masa yang didapati, modal yang didapati adalah perkara yang berbeza. Cuma kalau kita mengkaji, itulah kita kena fahami. Okey, jadi kena tahulah genre-genre khususnya lagu-lagu hits untuk jual ataupun cari makan. Biasanya kita buatlah dulu, ambil dulu yang mudah, ambil lagu-lagu rujukan, lagu-lagu evergreen lah, yang hits, kutipan terbanyak, orang selalu dengar. Okey, jadi dari sudut komposer, korang dah katakan korang bukan saja baru bermula buat lagu, korang dah banyak bercampur ni dekat 5 tahun, tapi lagu korang baru 1 lagu 2 lagu je. Alright, contoh. Dan korang merasakan last kali korang nak safe side, korang kata baik aku buat lagu melodi line simple, tetapi biarlah penyanyi tu nyanyi, nanti dia improvise. Tak boleh guys. Jadi kita fokus etika kita sebagai seorang komposer, make sure melodi line tu sebaik-baiknya dapat. Kalau tak ada orang bantu kita dari sudut menyanyikan balik melodi line untuk lagu tersebut, kita boleh nyanyi, kita nyanyikan melodi line tu, feel yang boleh tu, walaupun tak ada lirik. Tapi kalau dapat bantuan daripada orang tertentu untuk buat lirik yang baik, ambil, supaya kita pun dapat inilah satunya acuan dalam kita nak menghasilkan lagu. Kesenian muzik ni, seni ni dia satu perkara yang Allah tarik satu-satu dalam perjalanan tu. Tapi pilihlah satu perkara tu, kenallah sesuatu perkara yang mana baik dan tidak baik. Ini formula ni kita nak kenali pula mana yang baik dan tak baik. Itu nombor 2 dah tu.
Nombor 3, sorry. Tadi elakkan jadi daripada grupi. Kalau jadi komposer versatile mesti ada banyak lagu rujukan. Nombor 2, jangan berharap pada penyanyi, tapi mesti mengkaji dalam susunan sesebuah lagu. Okey. Gubahan muzik. Okey. Nombor 4, perkara yang ramai orang tak faham. Lagu bukan gubahan muzik. Maksudnya sekarang ni, saya bagi contoh yang terdekat dengan kita sekarang adalah penggunaan AI dalam menghasilkan gubahan muzik. Kita tak buat lagu, katakan kita tak buat lagu, okey, kita dah ada idea lirik je, aku nak bunyi genre gini-gini, jap. Jadi korang pasti korang dengar kan, sebenarnya korang tak buat lagu, tapi bila korang fahami adakah AI itu yang buat lagu, cuba fikirkan dulu, renungkan dulu ya. Sekarang ni undang-undang Spotify ke, sekarang ni kutipan royalty sudah ditarik ramai daripada AI tu. AI dah tak boleh apa semua, cari makan apa semua kan. Maksud saya AI ni adalah permainan syarikat juga. Okey. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara lah tentang gubah muzik itu bukan lagu. Okey. Bila kamu ambil satu prompt lirik, kamu masukkan, contohlah AI mana buat lagu, mesti kalau korang buat untuk nyanyian kan, mesti ada suara lagu tu macam betul lah apa yang kamu nak lah, kamu genre ni, tapi mesti suara tu kan seakan-akan penyanyi-penyanyi tertentu kan, kerana AI itu telah mengambil mood lagu-lagu tersebut tu melalui penyanyi-penyanyi yang sudah ada. Jadi kita ni rugi kalau kita tak rujuk dulu kepada mengkaji dulu lagu-lagu lama yang telah ada, melodi lain mana yang mengangkat. Okey, ada lagu sebenarnya dipush oleh syarikat untuk promote cepat naik, tetapi tiba-tiba dia static. Ada lagu yang slow moving kerana mungkin company tak nak push, tetapi bila orang dapat terdengar macam sedap, lepas tu dia upload, dia pergi buat something, lagu tu dia buat video klip ke, atau dia mainkan dengan mood lagu-lagu yang dia rasa sesuai ke, tiba-tiba meletup kan, naik kan. Ada banyak perkara sebenarnya yang terjadi. Even kalau korang dengar kan, pada zaman-zaman lama dulu lagu-lagu cover sekali naik balik kan, jadi macam seolah-olahnya datang sedap lagu ni dari mana, dari filem tak ada kan. Jadi berbagai-bagai cara. Jadi nombor 1, kalau kita mengharapkan strong point, maknanya lagu tu terlampau-lampau sedap, tak ada, perlu ada orang nak market pun belum tentu dek. Tapi YT sudah ada, kita nilai sendirilah yang mana sedap tak sedap. Macam saya dulu, zaman kaset kan, saya pergi, belum lagi keluar radio siapa, kadang-kadang zaman saya dulu kaset ni terus ada, album artis terus ada kat kedai dulu sebelum dia orang promote, belum sampai kat radio, faham tak? Selepas dah ada semua merchandise, baru dia promote kat radio dekat sebulan 2 bulan ke, tak kira lah. Kalau artis tu dah popular, orang dah cari dah awal-awal, tak perlu nak promote. Tapi bila promote, boom lah lagi kan. Jadi seolah-olahnya begitulah, kita nampak moden, tapi sebenarnya kita balik kepada zaman dulu. Kita diberi banyak pilihan di dalam YT, contohnya lagu-lagu tak ada pun lagi kedengaran kat radio ataupun TV, tetapi dah keluar. Jadi kita kena nilai sendiri, lagu mana ni sedap, lagu ni sedap lah, lagu ni sedap, tanpa ada orang nak pengaruh kita, okey, dengan TikTok ke apa ke. So media hiburan tu landasannya tu kadang-kadang dia orang ada niat tertentu untuk promote perkara lain. Jadi pada grup B yang itu perkara lain, itu grup yang lain. Grup pada muzik semata-mata, melodi, lagu, lirik saja lain. Jadi pada itulah yang kita kena bezakan. Okey, sebagai komposer kita kena bezakan. Kita tak nak fikir kita create satu trend, apa pun trend. Yang kita ada sekarang ni formula, kita kena ada formula. Kita tak boleh create formula, kita kena kaji dulu lagu tertentu. Sometimes flow yang kita dah dapat tu, okey, itu yang mengajar kita balik, rupanya flow begini sesuai di sini sekejap ini berapa bar, melodi lain begini berapa bar. Ini perkara yang saya sebut dalam punya pengkajian lah, penggalian saya. Jadi that's why kalau siapa nak belajar bahagian bab
menulis atau menghasilkan lagu yang baik, melodi yang baik. One on one. Kalau korang nak lagu yang style macam ni, nak lebih modern sikit, balada ni ada modern. Balada apa? Pop R&B ke, balada orchestration ke, ataupun balada yang ada sedikit modern yang macam ni ke. Kita akan tahu pengaruh yang mana kamu nak bawa dalam ni. Dari sudut genre music tu sendiri, dia ada rhythmic. Okay, rhythmic pattern doesn't mean rhythmic bass ataupun drum. Rhythmic of the melody itself dah ada rhythm dia tersendiri. Jadi perkara-perkara itu bukannya perkara yang subjektif, dia perkara yang objektif. Jadi perkara dalam memilih melodik line untuk sebuah lagu dan menyusun balik kat mana yang sesuai. Kadang-kadang korang dengar, aku suka melodi line ni, aku suka melodi line ni. Korang ada idea kan, kat 10 minit korang rakam panjang, aku tak nak berhenti ni, jalan je. Tapi masalahnya korang kena susun ni dalam lagu supaya jadi dalam 4 minit ke 5 minit kalau nak paling panjang. Tapi biasanya kita buat dalam, tak boleh sampai pada 2 minit, supaya melodi line tu dah tahu dah kat mana nanti nak ulang kat verse kat mana. Faham tak? Ini perkara-perkara yang kena fahami. Pembelajaran inti saya ambil intipati ni selama lebih 30 tahun. Walaupun saya dah mula menghasilkan lagu tahun 1988 sewaktu Jahanam, waktu tu saya tak tahu melodic line, tetapi saya subconsciously tahu susunan song form, okay, susunan lagu, susunan melodic line. Maksudnya dalam satu lagu mesti ada verse, mesti ada bridge, ada chorus. Kadang-kadang chorus dulu mula dan baru masuk verse, lepas tu masuk terus chorus, baru bridge, lepas tu ulang chorus, ending. Kadang-kadang tak ada ending, chorus dah kira ending. Kena faham itu semua kita kena ada standard dia punya song form dia, supaya kita pun senang nak buat kerja, senang kita nak faham, tak perlu kita berkhayal lama-lama. Kalau korang dah biasa banyak dengar sample, katakan korang ni foodie, ataupun kalau korang kena menganggap diri korang ni macam foodie music nak buat jadi komposer, kamu suka lagu style macam ni, lagu macam ni, okey, hari ni kalau you nak break your ice, pelotak kita nak kena pecah tau. Bila buat lagu ni kita tak boleh nak melayan sangat, jadi grupi satu lagu, jenis lagu saja. Katakan kita baru mula, katakan okey, aku dah habis 4 jam buat lagu ni, lepas ni aku nak buat lagu untuk penyanyi ni, penyanyi pula genre lain. Bayangkan begitu. okey, that's why you terus tukar terus. Banyak perkara begitu, you kena tahu watak dulu, siapa yang sesuai nyanyi lagu ni. Jadi itu memudahkan kerja antara tips nak buat lagu. Jadi tujuannya kita mengkaji rujukan lagu-lagu lama yang evergreen ataupun hits ni untuk menghasilkan lagu yang baik bagi genre-genre tertentu, untuk artis-artis tertentu. Kenapa? Apa dia kita nak? Kita nak flow, kita nak laluan. Sebenarnya kita mencari laluan, nampak tak? Dan laluan itu perlukan mood. Semangat. Yang korang yang kata kalau buat lagu ni tak perlu semangat, buat lirik je, boleh lantam, kau nyanyi, aku semangat, aku layan. Bukan gitu, tak ada gitu. Dia lain tau. Itu namanya seni. Alright? Okey. Itu nombor 5. Gubahan muzik bukan lagu. Nampak? Okey.